Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam trader. Dalam video ini saya nak kongsikan analisis saham US untuk hari ini yang saya fokus kepada setup swing trade dan potensi reversal menggunakan time frame daily. Baik, jom kita mulakan. Saya dah buat analisis hari ini dan ini antara yang saya nampak sangat berpotensi lah. Nvidia dan Booking ada dua ni, nampak ada dua. Okay, so kita tengok macam mana keadaannya. Nvidia, okay ni Nvidia. Okay, kita nampak sebenarnya beberapa hari lepas dia dah melepasi paras EMA 50 ni, dia dah break resistance. Lepas dia dah break resistance, ini dia dah jadi pula support. Sekarang ni dah jadi support. So dekat sini juga lepas dia break resistance ni ataupun break EMA 50 ni, kita nampak ada structure kat sini. Dia dah pun break structure lah BOS. Jadi saya berpendapat ini masa yang sesuai untuk beli di sekitar harga ni. Cuma kalau perasan dekat pre-market sekarang ni pun dia dah berlaku kenaikan sekitar berapa persen? 1%. Sebab semalam lah, beberapa hari ni dia dah berada dalam zone ni. Memang zone untuk dia cari dia cari apa kata tu, pembeli-pembeli lah. Lepas tu dia akan terus kenaikan dan target kita dia akan capai ke sekitar $205 sesaham. Okay, so yang kedua kita tengok Booking.com. Booking.com mana tadi? Booking.com. Okay. Okay, Booking.com pun dia ada break structure ni. Dia ada break structure. So target kita beli kat sekitar sini lah. Kalau kita beli kat sekitar sini, kita akan jual kat sekitar sini. Kita tengok yang sebelumnya previous high dia sekitar ini. So kalau kita dapat beli dekat sekitar sini, maksudnya kita akan hold dulu lah. Tapi kalau kita nampak candle panjang ni macam dia nak terus pergi, tapi kita tak tahu lagi lah, sebab dia tak capai pun dekat zone ni. So saya rasa mungkin kita boleh hold dulu lah, tunggu dia masuk dulu. Okay, SL kita letak tipis-tipis saja dekat sekitar 5112 atau 5110 lebih kurang. So berapa kenaikan dia? Kalau kita dapat beli kat sini, kita dapat jual dekat sini sekitar 10% betul, 9.97. So cukup bagus lah. So itu dua yang saya nampak sangat berpotensi hari ini. Tapi dalam sada belik punya belik ada dua lagi yang nampak cantik, Futu dan Oster. Okay, Futu, kita tengok Futu. Tengok Futu, nampak ini memang dah cantik ni. Ini memang dia dah break. Okay, dia dah break of structure ni. Okay, dia dah jadi support dia. Dan dia dah ambil order dah pun, nampak dia dah ambil order. So lepas dia dah ambil order, ini pun dah confirm dia akan terus pergi. Dan boleh tengok lah pre-market harga pre-market 185. Dia dah pergi dah pun ni. So dia akan terus pergi. So target kita adalah sekitar sini lah. Okay, kita tandakan sini. Okay, ini TP kita. So berapa agak-agak kita boleh dapat? Sebabkan kita dah terlepas, so kita beli harga semasa. Lebih kurang lah harga semasa 10% juga. Okay, 10% juga boleh tahan. Lagi satu Oster ni dia belum jalan lagi. Ini kalau siapa yang nak tunggu boleh. Oster ni. Okay, kita tengok. Sekarang ni kita kena tunggu dia break structure ni dulu, BOS kat sini. So kalau dah break structure ni, kita boleh beli dekat sini dekat sekitar 26.7 dan kita boleh jual dekat sekitar harga ni. Okay,
PP kita dekat sekitar 37.5 betul. Okay, so berapa agak-agak yang kita boleh dapat? 40%. Subhanallah, kalau jadi alhamdulillah. Okay, so itu saja yang kita nampak sesuai lah. Tapi sebenarnya ada yang uptrend, ada yang masih dalam downtrend lagi. So tadi tu semua adalah level-level penting yang you all boleh guna sebagai panduan, insyaAllah. So ini adalah panduan sahaja. Okay, harga-harga yang saya letak ni semua panduan saja. Okay, kalau berlaku confirmation tu, kita boleh buatlah swing pendek. Risiko tu kena jelas. Okay, kita kena kira juga risiko masing-masing. Okay, saham-saham ni bukan untuk kita kejar, tapi sesuai untuk kita tengoklah. Secara teknikal ikut analisis saya, itu saja untuk hari ini. Banyak lagi sebenarnya, tapi yang menjadi favourite saya adalah itulah 4 tadi tu. Okay, so seperti biasalah, ini adalah analisis teknikal untuk tujuan pembelajaran, bukan nasihat beli atau jual. Okay, so sentiasa guna risk management dan plan trading sendirilah. So ini penting untuk jangka panjang dan elak masalah, insyaAllah. Kalau video ni bermanfaat, boleh tekan like dan subscribe. Saya akan kongsikan analisis saham US setiap hari, fokus kepada swing dan reversal. So kita jumpa di video-video yang seterusnya. Dan jangan lupa, kalau siapa-siapa yang nak belajar analisis simple tapi profitable, boleh pergi ke playlist di channel saya berkaitan dengan analisis. So saya akan ajar macam mana cara saya analisis, sangat simple tapi insyaAllah profitable. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.